Pada satu hari, Saif termenung sambil melihat borang PTPTN. Lalu Zamani pun datang sambil membawa fail duduk di sebelah Saif. Zam, kau dah sign borang PTPTN? Kau rasa sebab salah, betul ke halal? Aku dah tanda tangan dah. Tapi sebelum tu, aku kaji dulu. Kan dalam subjek muamalat pun kita dah belajar kan? Tapi aku dengar sistem tu ada riba. Pinjam 20k tapi bayar lebih. Tak sama nilai tu. Faham lah. Aku pun macam confused lah. Orang kata PTPTN ni dah patut syariah. Tapi macam ni? Mana satu lain ni? Okey. Aku terangkan. PTPTN sekarang ni guna sistem kos atau pinjaman lah. Tapi dia tambah cas 1% untuk kos pengurusan lah. Benda tu dipanggil ujrah. Ujrah tu bayar lebih Bukan kira riba. Kalau ikutkan Majlis Fatwa Kebangsaan 2012, ujrah 1% ni bukan riba. Sebab bukan faedah atau hutang, tapi bayaran untuk kos operasi. Selagi tak melebihi kos sebenar, ia harus. Ketika mereka bertiga membicarakan tentang PTPTN, tiba-tiba seorang ustaz masuk ke kelas mereka, iaitu Ustaz Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar awak cerita pasal PTPTN. Betul ke? Bagus dia awak cerita pasal PTPTN ni. Tanda kamu semua ni mengambil peran tentang halal dan haram. Ustaz, boleh tak sahkan sistem PTPTN sekarang ni patut syariah ke tak? Realitasnya ya. Tapi kena ingat, charge yang dikenakan itu mesti dah dengan kos sebenar. Kalau sekadar 23% tanpa justifikasi, malah lebih daripada kos sebenar, itu dah boleh jatuh riba. Tapi kan Ustaz, dalam laporan Accounting and Auditing Organisation for Islamic Finance Institution pun sebut kos tak langsung macam gaji staf, sewa bangunan, sewa pejabat, semua tu tak boleh masuk dalam charge. Jadi Ustaz, kita tak salah lah ambil pinjaman ni. Itu tak salah. Tapi syaratkan jelas, akad jelas juga. Sebab dia tak jelas, itu yang jadi penipuan, borong dan perkara-perkara yang menyebabkan riba. Sebab Nabi SAW bersabda, orang boleh tergantung kerana hutang yang boleh lunaskannya. Sebab itulah kita kena jaga-jaga benda macam ni. Faham tak? Faham. Akhir sekali, mereka berkumpul untuk membuat satu rumusan mengenai PTPTN menurut Islam. Okey. Untuk bahagian rumusan ni, kita letak PTPTN ni dibolehkan dalam Islam jika patuhi syariah. Tapi audit syariah kena dibuat secara berkala lah. Aku nak tambah. Kenapa tak guna konsep gaduh hasan terus? Tu pinjaman ikhlas kan, tanpa charge. Ya, tapi realitinya susah nak laksana. Sebab perlukan dana besar. Tapi bagus untuk pelajar miskin atau asnaf. Kalau macam tu, kita bolehlah cadangkan modul pendidikan kewangan Islam sebelum pelajar tu tanda tangan pinjaman tu. Boleh lah. Best idea ni. Baru pelajar faham tanggungjawab, bukan main pinjam je. Betul. Aku suka. Kita sebagai pelajar wajib menuntut ilmu. Tapi jangan lupa, hutang tetap amanah. Tapi Islam tak haramkan pun pinjaman ni. Cuma kena jaga keadilan, ketelusan dan elak riba. Dan jangan lupa lunaskan hutang, jangan tunggu akhirat. Semoga apa yang kita dengar tadi bermanfaat untuk kita semua.